Okay, so kita dah sampai dekat tempat yang kita orang nak staycation tu. And tempat tu adalah OE Resort. Ke EO Resort something. Tempat tu around 10 to 15 minutes je. So tadi saya tengok bilik so cantik. Nanti saya akan masukkan footage sikit tempat yang Nisa pergi tu. Okay, bye, stay tune. Jangan gerak orang seinci. Girl you got the recipe macam kimchi. Jadi yakini ku takkan pasti kawini ku bila aku ready. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, berduta tapi beri. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari. Kenapa anda macam terakit? Cuba tengok. Maksudnya tak ada orang book kat sini. So macam pool ni kita orang je. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Hai guys, so kita dah habis mandi. Berapa jam dah berendam, dah kecut dah semua jari-jari ni. So kita akan naik, bersih-bersih. Lepas tu kita akan pergi makan. Lepas tu tengoklah kita buat apa lagi. Sebab kita orang macam tak plan. Kita orang macam buat je apa yang nak buat. Tak ada schedule pun. Lepas tu sebab hari ni tak ada orang sang and check in. So macam kolam ni kita orang je yang pergi. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi
Habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Genggam tanganku sayang. Hai guys, kita orang nak pergi pusing-pusing resort ni. Macam hantu. Weh, sumpah jemput. Sound dia. Dia kita bisa sini. Kita masih bawah ni. Ini. So, fokus atas. Kerana kaki bawah. So, kita akan pusing-pusing tempat ni. Kita akan naik walk. So kita orang nak pusing-pusing tempat ni. Kita akan night walk kat sini bersama orang yang pertama. Orang yang pertama. Orang yang kedua. So kita akan jelajah tempat ni. Tempat ni sangat tinggi korang. Semput nak naik. Tak flawless ni anjing tu. Berjerawat. Apa tu? Afiq tak lawa tapi. Takut. Oh ni tadi kan hal tu. Wow. Sampai dah 24 jam ke agak-agak bukan lama? Rasanya ya, sebab kalau malam-malam terang je. So content. Ni apa weh? Korang ni lah dia punya pemandangan malam-malam. Sangat cantik. Ya, cantik ni. Tapi tadi kita dapat bilik-bilik ni ni. Tangga dia macam tak ada tujuan. Sebenarnya ada kita yang tak nampak. Alam di sini. Ya weh. Udah macam tempat pengebumian. Depan mana belakang kena hilang aku blind. Suka macam tu. Ada apa ni? Ada kisah
rumah lama yang ditinggalkan. Rumah lama yang ditinggalkan dah. Oh my god. Dulu tapak ni adalah perkuburan Cina. Dia dapat tangga dia securam sangat. Korang tangga ni macam tangga yang orang tak naik. Masuk. A few moments later. Nikmati yang terbaik daripada So guys, that's all for our content. Bye. Hi guys. So dah nak check out tapi diorang tak naik-naik. So Nisa kita pergi panggil diorang. So hari ni kita warna hijau-hijau menandakan kita natural. Guys, so sekarang kita akan pergi bergegar-gegar. Macam tak sabar dia warna baju kain duduk. Agak tak apa, dia okey je. Sebab dia colour sama, cuma dia banyak corak. Guys, so kita akan check out. Ada extra music. So kita orang nak pergi singgah beli barang, lepas tu check out, lepas tu pergi makan, lepas tu balik. Nurul dah balik, lepas tu kena drive sorang-sorang balik Tanjung Malim. Balik Uksi. Panas weh. Guys, kita nak pergi barang. Terkejar. Guys, kita check out. Yay, bye.
Kak. No!